Okay, ni LED backlight yang baru beli. Kita akan masukkan dekat soket ni lah. Buang konektor daripada yang asal ni, masukkan sini. Jadi kita ikat skru. Ni sama juga. Buang soket ni, buang LED asal, masukkan LED baru. Alright. Okay, Assalamualaikum. Okay, so hari ni abang nak buat ni lah, nak buat DIY lagi. Sebenarnya TV abang ni dah lama dah rosak. Dia punya skrin tu dia jadi gelap kat atas, kat bawah terang. So kalau TV korang jadi macam tu, atas gelap, bawah tu terang, itu berpunca daripada LED backlight. Dia punya backlight tu dah rosak, so LED tak menyala, ia akan jadi gelap lah bahagian atas, ataupun kadang-kadang terbalik, bahagian bawah atas okey, bawah tak okey. So kena belilah. So kalau korang nak beli, korang kena tengok lah dia punya model TV tu. Macam abang apa ni, abang lupa lah, UA berapa lupa. Korang tengoklah video ni. So cari dalam Shopee lah, cari dalam Shopee dia punya backlight tu. Harga dalam 100 lebih kalau tak siap, RM112 ke. So lepas kita beli tu, nanti abang akan tunjuklah cara macam mana nak buka TV tu, lepas tu nak pasang. Alright, so jom. Okay, TV abang ni dia, masalah dia macam ni guys. Kat bawah ni nampak terang, tapi sebelah atas ni dia gelap guys. Punca dia apa guys? Kalau TV macam ni, punca dia backlight guys. Backlight dia dalam ni dah rosak guys. So abang kena belilah, kena beli backlight. So nanti abang akan ganti backlight tu. Abang tengok dalam Shopee, untuk TV ni 40 inci ni Samsung, dia punya backlight 2 batang aja. Dia guna satu set tu 2 batang saja. Kat Shopee RM55 aja guys, daripada China. So inilah, kalau TV korang jadi macam ni juga, so itulah dia punya backlight lah rosak. Okay, nampak tak? Bawah ni terang, atas ni gelap guys. Okay, so kita akan buka lah TV ni. Alright. Okay, so kita kena buka dulu bahagian belakang ni guys. Kalau TV abang ni dia banyak skru guys. Dia ada skru kat sini. Buka semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu abang dah buka tapak dia ni. Tapak dia ni ada 4 skru. Buka juga. Ni 1, 2, 3, 4 skru buka untuk tapak ni. Lepas tu kita akan buka lah cover belakang dia ni, kita buka. Okay, so kita akan buka sekarang lah. Okay, lepas kita buka dia punya penutup yang ni, kita nampak board dah. Kita nampak board. So kali ni abang nak buka semua ni lah, sebab abang nak tukar dia punya backlight. Kat dalam ni ada backlight. Okay, so abang beli backlight tu ikut dia punya model ni lah, model apa ni, TV ni. Nak tengok model dia, tengok kat sini guys. Abang punya ni UA40E S6220R. Dia punya model dia ni. Ini model ni dia punya type number
sama juga, dia ada art kat belakang ni. So kita akan carilah backlight untuk TV ni, model ni dalam Shopee. Alright, dalam Shopee dia ada dua jenis lah. Yang daripada China dalam 50 lebih, kalau beli daripada Malaysia ni mungkin dalam 100 lebih lah. So kalau nak jimat, beli yang daripada China lah, jimat RM50 je. Okay, so kita buka yang hitam ni guys. Okay, dah buka dah. Susah tangan telah ni, susah sikit. Okay, kita dah buka dah ni. Alright. Okay, nak buka dia punya skrin ni guys. Lepas kita buka cover belakang ni semua, tadi kita dah buka tadi. Dia ada kat sini guys. Dia punya skru kat sini, kat tepi-tepi ni. Tepi ni ada 1, 2, atas ada 2, asalnya 2, tepi belah sana pun 2, bawah pun 2. Tengok korang punya TV lah. Skru dia kecil je, skru dia ni. Tu skru Philip. Tak nampak. Tu skru dia ni. Kita buka skru dulu. Okay, abang dah buang dah dia punya bingkai ni, bingkai besi ni. Cungkil je guna test pen. Cungkil. Kita buang yang ni. Lepas tu kita akan cungkil ni juga ni. Dia punya plastik ni guys. Ni kita cungkil ni, cungkil. Kita akan buang skrin ni guys. Okay, sebelum kita cungkil buang yang putih ni, kena buka dulu skru kat sini guys, kat bawah ni. Dia ada 1, 2, 3, 4 guys. So kita buka dulu dia punya pelik besi ni. Kita buka dulu pelik besi ni. Okey, dah buka dah. Kita nampak kat sini dia ada banyak kabel tu guys. Okey, tak sini dulu. Dia ada banyak kabel kat sini guys. Ini kena hati-hati guys. Okey, so kita buang pin dulu. Buang pin ni. Yang hitam ni cungkil keluar je. Lepas tu kita cabut skrin ni sekali dengan board je lah. Alright. Okey, kita dah buang ni dia punya pelik besi tadi ni. So kita buang dia punya tape ni untuk nak asingkan. Ada board kat sini ni, board panjang ni. Kita asingkan. Lepas tu kita umpil kat sini lah. Ni 1, 2. Okey, so abang buka dulu Okey, kita dah buang dah dia punya ni. Kita boleh angkat lah. Okey, kita angkat ni. Alright, kita angkat dulu. Kita dah buang dah dia punya tapak belakang ni dengan tu abang letak kat sini ni. Dia ada satu kertas ni guys. Kita buang kertas ni. Kertas putih ni. Okey, sekejap kita letak kat sini guys. Letak kat situ kejap. Okey, ni kita dah nampak dah dia punya LED backlight ni. Kita dah nampak dah ni. So kita bukalah ni skru 1, 2 skru. Okey, sebelah sini pun sama juga. Kita buka skru 1, 2. Lepas tu kita buka dia punya ni konektor ni. Lepas tu kita masuk yang baru, terus boleh pasang. Alright.
Okay, ni LED backlight yang baru beli. Kita akan masukkan dekat soket ni lah. Buang konektor daripada yang asal ni, masukkan sini. Jadi kita ikat skru. Ni sama juga. Buang soket ni, buang LED asal, masukkan LED baru. Alright. Abang buka, tak tunjuk lah. Abang akan tunjuk yang dah siap dah. Alright. Okay, kita dah masukkan LED backlight yang baru beli ni. Ni yang asal ni. Okay, sebelah sini pun sama juga. Kita dah masukkan ni, ketat. Masukkan skru balik. Ini yang asal. Alright. So kita pasang balik ni, kita cuba onkan TV. Alright. Okay, kita dah masukkan balik ni, dia punya kabel ni. Sekejap lagi kita masukkan kabel ni dekat box. Lepas tu kita akan masukkan besi ni guys. Okay, so jom. Okay, abang dah siap pasang dah guys. Dah siap pasang dah. Okay, so nak try buka lah. Okay, buka plug. So kita cuba on TV. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jadi guys. Terbaik lah. Jimat duit. Sekejap kita buka menu. Okey. Atas nampak dah cerah dah. Sekejap. Abang tunjuk macam ni tak? Okey. So berjaya lah guys. Okay, kita dah sambung dah dengan Unifa TV ni. Kita try on sekali. Okay. Alright, yes. TV dah okay guys. Kita try tengok jap. Nak tengok, abang ada pakai dua ni, Sky TV dengan Unifa TV dalam box Unifa TV. Ni Unifa TV, tapi dalam ni abang ada install Sky TV punya. Yang ni murah aja guys, beli kat Shopee. 6 bulan dalam lupa dalam 90 ke 80. So abang nak try Unifa TV dulu. Alright, puas hati guys. TV memang dah rosak dah. So sekarang dah okey dah. Jimat duit. Okey, ni. Okey, kita tengok channel Sia. Sembilu guys. Sembilu guys. Alright. So berjaya lah kali ni abang pakai TV. Habis dalam 100 lebih je. Beli kat Shopee guys. Alright. Okay guys, TV abang dah okey dah. Hari tu abang buka, dia ke atas ni dia gelap guys. Dia gelap sebabnya dia punya LED dia ni dia padam bahagian atas guys. Dia rosak bahagian atas. So abang beli backlight tu. Lupa dah harga dia berapa. Backlight tu abang beli, lepas tu salin saja, tukar yang lama kepada yang baru. So TV abang dah okey lah. Jimat guys, jimat belanja. Sebabnya kalau nak beli TV baru ni 40 inci. 40 inci dalam sekarang ni mahal lagi lah, dalam 1000 lebih kot, 1100, 1200. So hari tu abang beli ni dalam 100 lebih juga guys. Okay. So macam tu lah cara nak baiki video, cara nak baiki TV yang ada belang. Atas hitam, atas ni gelap, bawah cerah. Tu masalah backlight guys. So settle lah.
Best tengok guys. Abang memang sayang TV ni guys. TV ni dia punya ni dia ada 3D guys. 3D TV. So abang ada player 3D dekat rumah. Player apa ni dia punya ni Sony home theater. Dia punya player dia tu Blu-ray 3D. So kalau tak ada display ataupun TV yang boleh yang ada function 3D, memang sia-sia je lah ada player 3D kalau TV tak ada 3D. So memang TV ni abang sayang guys. So sekarang ni dah jadi, settle lah masalah. Alright. So pada korang yang nak yang ada masalah macam ni, senang je. Korang ikut je tutorial abang. Alright. Assalamualaikum.